Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di rancangan Tanyalah Ustaz secara langsung di TV9 membicarakan persoalan isu-isu perbankan Islam. Jadi kita terus kepada beberapa soalan email yang telah pun diutarakan melalui email Tanyalah Ustaz di TV9. Jadi soalan yang pertama iaitulah berkait dengan Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya soalan ringkas, apakah benar wang kertas juga tergolong dalam riba? Saya agak keliru dalam hal ini, minta penjelasan. Jadi soalan yang sangat baik, wang kertas yang juga banyak disebutkan, banyak diwar-warkan bahawa wang kertas ini adalah riba. Lalu apabila perbankan Islam menggunakan wang kertas, mereka juga sebenarnya adalah menyokong sistem riba, dan kerana itu mereka tidak Islam sama sekali walaupun nama mereka dinamakan nama yang Islam. Itu adalah dakwaan-dakwaan, kenyataan-kenyataan yang diwar-warkan kepada awam yang menyebabkan ramai di antara orang awam mencari-cari jawapan. Lalu saya kira soalan ini mewakili banyak soalan-soalan mereka di luar sana. Jawapan yang saya kira mampu saya berikan sebagai respons yang pertama sekali, memang benar kita mengakui bahawa pada zaman Nabi SAW, pada ketika itu tidak ada wang yang khusus dikeluarkan oleh Nabi SAW, kerajaan Islam pada ketika itu. Maka oleh kerana itu Nabi SAW melihat apakah dia wang yang ada dipakai di sekeliling dunia pada ketika itu. Maka pada ketika itu wang yang digunakan sebagai wang harian adalah daripada Parsi, iaitulah wang dinar ataupun wang emas dan perak. Ya, maka Nabi SAW melihat inilah wang yang paling raijah dalam bahasa Arab, yang paling luas sekali penggunaannya dan pengiktirafannya. Maka Rasulullah SAW mengiktiraf penggunaan wang kertas itu, wang emas itu, tetapi dengan syarat-syarat yang akan kita bincangkan insya-Allah dalam, kalau tidak hari ini, besok ataupun lusa insya-Allah. Cuma kita kembali kepada wang kertas. Oleh kerana itu adalah asal usul berkenaan wang kertas. Kita nak sebutkan wang kertas memang benar dikeluarkan oleh mereka yang bukan Islam ataupun pihak-pihak perbankan konvensional yang sentiasa kapitalis yang inginkan keuntungan terhadap wang yang mereka cetak. Yang pertama, wang kertas memang tidak mempunyai nilai tersendiri seumpama emas. Tapi nilai mereka adalah datang daripada pengiktirafan kerajaan, dan pengiktirafan kerajaan itu boleh berubah-ubah. Bukan pengiktirafan kerajaan kepada wang kertas saja, pengiktirafan negara luar kepada kerajaan juga memberi kesan kepada nilai wang kertas. Oleh kerana itu, itulah dia wang kertas dan ciri-ciri mereka. Para ulama fiqah di antarabangsa di seluruh dunia telah membicarakan bagaimanakah takyif ataupun bagaimana kita nak melihat wang kertas ini. Ada yang mengatakan wang kertas ini seumpama legal tender, iaitulah kertas yang mewakili hutang yang boleh kita klaim kepada pengeluarnya. Tapi itu adalah menurut Syekh Mufti Taqi Uthmani, iaitulah pengerusi Lajnah, pengerusi Majlis Fatwa Antarabangsa Kewangan dan Perakuanan Islam yang berpusat di Bahrain, telah melakukan satu kajian yang cukup komprehensif. Lalu beliau mengatakan bahawa wang kertas pada zaman ini bukan lagi seumpama legal tender yang mana boleh diklaim ataupun boleh dituntut nilai ataupun harganya daripada pengeluar, tetapi ia adalah thamaniyah, i'tibariyah, iaitulah mempunyai nilai tersendiri pada pandangan uruf. Ini yang saya katakan uruf tadi, iaitulah pengiktirafan masyarakat setempat. Bila mana masyarakat setempat, sama ada kita suka atau tidak suka, telah pun mengambilnya sebagai mata wang yang digunakan dan disekelit di seluruh dunia, maka kita hari ini, yang pertama, kita memang nak yang ideal. Yang ideal kita inginkan mata wang yang punya nilai tersendiri, iaitulah emas. Tetapi apabila ia tiada di pasaran, maka para ulama terpaksa dan perlu memberi keputusan tentang apa yang ada di depan mata. Walaupun ia mungkin kurang preference, mungkin kurang sempurna, walau bagaimanapun kita perlu memberikan fatwa, kerana di luar sana yang ada dalam transaksi keuangan hanyalah wang kertas. Maka atas pembincangan para ulama, kerana diterima oleh uruf wang kertas mempunyai nilai, pada ketika itu ia telah pun menjadi mata wang. Ini juga sebenarnya telah diiktiraf oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menguraikan bahawa al-fulus, iaitulah fulus ini adalah wang yang dibuat daripada benda-benda ataupun logam-logam yang tidak berharga, ya, dan bukan emas dan perak, sebagai wang untuk pembelian barang-barang kecil-kecil. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-fulus la takunu thamanan illa bi syart, iaitulah al-fulus, iaitulah benda-benda yang tidak berharga ini, dia tidak akan jadi mata wang kecuali dengan syarat. Syarat apa? Syarat pengiktirafan, dan uruf itu mengiktiraf dia sebagai mempunyai harga.
Ya, jadi demikian juga pandangan daripada Imam Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani, iaitulah seorang anak murid utama Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan al-fulusu ra'ijah athman, iaitulah perkara yang apa saja fulus ke, fulus ni adalah benda-benda logam yang tidak berharga ini, tapi bila mana dia telah pun disandarkan sebagai mata wang dan di ra'ijah, iaitulah dia telah pun di-circulate, distribute dalam sebuah negara dengan cukup banyak dan digunakan harian, ketika itu dia menjadi mata wang. Jadi demikian juga disebutkan oleh Imam As-Sarakhsi, demikian juga disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, yang mana Imam Malik berkata, "Lau anna an-nasa ajadhu bainahum ju'al julud hatta takunu sikatan wa 'ain, ka la karahtuha an tuba' bil-dhahab wal wariq nazratan." Iaitulah dalam kitab beliau Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik berkata, kalaulah manusia mengambil kulit-kulit binatang yang tidak begitu punya harga pada ketika itu. Zaman kita kulit ada harga, nak buat beg tangan, buat kasut, tapi zaman itu tidak begitu banyak harganya, ya. Maka kalau kita mengambil, Imam Malik kata, kalau kita mengambil kulit-kulit ini dan dijadikan batu wang, maka aku, kata Imam Malik, akan mengharamkan untuk dijual emas dan perak dengan kulit-kulit ini secara tangguh. Membuktikan bahawa Imam Malik mengatakan menurut pandangan Islam tidak ada masalah untuk kita iktiraf selain daripada emas dan perak sebagai mata wang kalau itu dia telah diterima oleh masyarakat tersebut. Sama ada penerimaan itu di atas kejahilan masyarakat tersebut ataupun jauhnya masyarakat tersebut daripada Islam, tapi based on hakikat dan realiti. Maka realiti hari ini kita dikuasai oleh perbankan konvensional. Seluruh dunia perbankan konvensional sangat besar dan menguasai seluruhnya. Kalau kita ingin mengeluarkan diri kita tidak mahu mengiktiraf wang kertas, kita terpaksa pergi ke planet yang lain selain daripada planet bumi. Maka itu adalah satu fatwa yang tidak jejak di atas muka bumi. Lalu ketika itu, hukum untuk penggunaan wang kertas tidak memberikan kesan sangat dengan syarat. Bukan tidak ada syarat, ada syarat. Sebagaimana kalau saya buat satu analogi, ada satu orang ataupun sebuah negara yang merompak bank, merompak kerja sebuah negara tersebut, merompak duit daripada negara lain dengan menyerang negara lain dan merompak daripada negara lain. Ahli dalam masyarakat dan negara tersebut tidak terlibat di dalam penyerangan kepada negara lain. Sebagai contoh, ya, semua harta-harta di negara lain itu telah pun diambil oleh pemimpin negara tersebut. Maka pemimpin negara tersebut selepas dirompak wang daripada negara sebelah, negara jiran, maka mereka pun menggunakan wang rompakan itu di dalam negara. Pada ketika itu, kita sebagai rakyat yang tidak terlibat dalam rompakan tersebut, kita membeli barang menggunakan wang yang hasil daripada rompakan pemimpin negara tersebut, ketika itu adakah kita terlibat dalam riba? Maka jawapannya, atau bukan riba, adakah kita terlibat dalam jenayah rompakan tersebut? Maka tidak. Selagi mana kita berjual beli secara halal, selagi mana kita jual barang kita secara halal, menetapkan harga secara halal, pada ketika itu hukumnya harus. Persoalannya adalah harus. Bukanlah masalah itu yang terbaik. Saya tidak katakan itu yang terbaik, tapi kita memberikan fatwa kepada apa yang berada di depan mata. Sekiranya kita tidak suka, maka kita akan menyebabkan seluruh urusan manusia ta'attal. Ta'attal artinya dalam bahasa Arab akan terhenti. Ketika itu kita pun tidak lagi harus mengambil gaji dalam wang kertas. Kita tidak harus ada dalam bank kita wang kertas. Kita seolah-olah menyuruh seluruh manusia jangan terlibat dengan bank. Jangan terlibat dengan bank bermakna jangan bermuamalah, duduk rumah saja, tidur saja dan tak boleh beli apa-apa sekalipun. Tak boleh pergi beli barang harian. Maka itu fatwa yang al-masyaqqah tajlibut taysir. Ia akan menyebabkan manusia dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Ini adalah hajiyat tunazal manzilatud darurah, iaitulah perkara keperluan yang Imam Syatibi mengatakan keperluan yang kalau tidak kita katakan harus tetapi dengan syarat, maka manusia akan berada dalam kesukaran yang tiada terhingga dan tidak mampu ditanggung, dan manusia akan menjauhkan diri daripada Islam pada ketika itu kerana kegagalan ulama-ulama fiqh Islam. Kalau mereka katakan haram bil qat'i, haram, kena boikot semua wang-wang kertas, pada ketika itu kalau itulah fatwa ulama Islam, maka orang Islam itu tidak faqih. Laisa bil faqih, kerana orang yang faqih, ulama yang faqih, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Mereka sebelum membuat fatwa, mereka akan melihat kepada kesan impaknya, kesan suasana urufnya, suasana apa yang berlaku, apakah halangan-halangan. Kerana itu Islam ad-darurat tubihul mahzurat. Ada dalam Islam klausa yang membenarkan perkara haram menjadi harus, ataupun perkara yang makruh menjadi harus apabila terdapatnya keperluan untuk menjaga kestabilan manusia.
Jadi kita kembali sedikit lagi kepada apa yang disebutkan tentang wang kertas dan Imam Malik tadi. Jadi kita hari ini menggunakan wang kertas mestilah dengan cara-cara yang dikendaki oleh Islam. Sebagaimana yang diputuskan oleh OIC, International Fiqh Academy, Majma' Fiqh al-Islami, إنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمانية كاملة ولها الأحكام الشرعية مقررة للذهب والفضة. Itulah jawapan Majma' Fiqh al-Islami. Iaitulah wang kertas adalah duit yang diiktiraf, yang mempunyai sifat thamaniyah, sifat mata wang yang lengkap. Oleh kerana itu, Majma' Fiqh mengatakan, mestilah kita berurusan dengannya dengan cara yang dikendaki oleh Rasulullah dan Allah, menggunakan cara emas dan perak. Yang maknanya, apabila kita bertukar wang dengan wang, mestilah on the spot basis, yadan biyadin, mithlan bimithlin dan seumpamanya. Itu adalah syarat. Oleh kerana itu, wang kertas harus hukumnya, dan tidak yang terbaik, tetapi harus hukumnya dengan syarat kita menggunakannya menurut undang yang Nabi telah gariskan ketika kita bertransaksi dengan emas dan perak. Ya. Jadi walau bagaimanapun kita sangat menyokong sekiranya di luar sana ada sesiapa mana-mana negara ingin memulakan penggunaan kembali mata wang, dinar, dirham dan seumpamanya, kita akan sokong 100%. Tetapi walaupun sokong, kita tidak boleh menjatuhkan, mengatakan fatwa haram secara qat'i apa wang kertas ini. Kerana walaupun dikeluarkan, sebagaimana saya sebut tadi, walaupun ia dikeluarkan oleh pencetak wang kertas dengan cara riba, apabila kita menggunakannya dengan menjauhi riba, maka ketika itu kita tidak terlibat dalam dosa tersebut. Lagi satu, dia beyond our control. Dia di luar kekuasaan kita. Pada ketika itu kita hanya mampu untuk mengawal apa transaksi yang kita lakukan. Kemudian yang perlu kita ingatkan sekali lagi, ini adalah jawapan yang diberikan ketika khilafah Islamiyah masih wujud. Ini adalah jawapan diberikan oleh Imam Malik, yang mana menunjukkan bahawa ada pada zaman khilafah Islamiyah dahulu dijadikan mata wang perkara yang tidak mempunyai intrinsic value yang cukup tinggi. Maka kita jangan merasakan bahawa khilafah Islam tidak akan sekali-kali menerima wang kertas sebagai mata wang. Jadi kita perlu melihat balik dengan mengkaji balik dengan begitu dalam. InsyaAllah kita akan mendapat jawapan yang lebih komprehensif. Jadi saya kira insyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dengan lebih lanjut perbincangan tentang sistem yang mencengkam perbankan dan kewangan Islam dan bagaimanakah pandangan para ulama tentang ini. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.